Kenapa macam tu? Ya ke? Anda sihat. Kenapa macam tak ada mood lah? Apa dah ada? Tengah minum air. Oh. Tiba-tiba Zaki behave. Kat mana? Tadi tak behave apa? Kat mana? Kat KL. Kenapa you macam tak ada line? Ha? Tak ada line. Kenapa you? Ha? Hai. Is it me? I don't know. Tiba Sekejap, saya behave. nak basuh pinggan Tadi sekejap. tak behave ke? Mana ada? Tadi tak behave. Semalam kita Halik beli cik dia tetap Ya ke? bodoh macam ni. Kat TikTok lah. Tak bau tu. Kenapa banyak komen kena filter? Tak tahulah moderator saya kot. Saya tak tahulah moderator mana saya yang asyik blok-blok orang ni. Tapi tak syuk collect lagi kan. Saya tak tahu macam mana nak tengok mana moderator saya. Macam Nazim ada bilang. Mana saya punya setting? Mana nak tengok moderator? Moderator tu buat apa? Saya pun moderator Azimah dia tak tahu. Moderator tu tak apa. Try. Kenapa? Dia kata aku suka aku kau apa? Aku blok. Ya, I don't know which one. Moderator tu. Moderator tu yang dia appoint untuk control lah. Macam point dia. Tak jemu wajah wai. Buruk nama Azibah sebab moderator. Itulah. Yang mana? Azibah nak remove lah semua jap. Berapa? Sekejap, I nak remove moderator Sebab dia kata kat semua orang. macam mak dia pun kena block. Bad boy. Ya, tadi detect mana satu. Okay, saya dah remove moderator saya semua. Tak gua. Minta maaf. Minta maaf moderator saya kena remove. Saya tak tahu mana satu, so saya remove je semua. Nanti siapa nak jadi moderator saya, ambil hati saya dengan mak saya dulu. Zaki lah jadi moderator. Zaki, Ki. Jadi moderator saya, Ki. Saya punya moderator pun blok orang. Tak tahulah kenapa. Faham? Dan undi guna 3 akaun Google. Zaki nak pergi mana, Zaki? Gym. Saya nak pergi gym. Tak ada mood kan member. Petang baru pergi Penang. Mana mau je. Mana mau kan? Wow. Sampai dia cakap Perak lah. Oh, dah sampai. Lah, diorang duk ajak saya cakap Perak. Jangan remove lah. Azifah dah remove semua, sorry tau. Nanti Azifah point balik. Azifah bagi kakak. Azifah rasa Azifah bagi kakak dalam moderator. Mana kakak saya ni? Sorry korang sebab nama Azifah dah buruk dah dekat thread tu. Azifah nak jadi kakak Azifah je lah jadi moderator. As. Sebab dia Apa weh? apa use ni kakak saya Dia macam dia block. Apa kakak saya punya username? Macam kenapa dia macam tu? Jangan rimulah satu yang buat hal semua yang kena. Sebab yang buat hal tu tak nak mengaku. So saya, nama saya telah diburukkan awak. Nak mati balik Azimah tak boleh salah. Asal Lisa tak ada pun. Macam dia kata lah macam mak dia ni. Saya yang kena ambil. Mati mak dia selalu tengok Sekejap. Azimah. Sorry lah ya. Block dia. Tak ada pun Asal Lisa. Bagi Amar betul. Saya nak bagi moderator kat manager saya. Ada kebahasa dia amat. Ada ke Amar nak menjadi moderator saya guys? Dia tu ada exam. Kejap. Sebentar. Tak sempat pula pergi Moderator pula kakak Azifah. Boleh jadi sebab ni saya move je lah semua. On the way UM tu. Hai. Pukul 5 lagi. Asal Lisa tak ada. Sekejap.
Jangan bagi orang yang tak kenal. Masalahnya saya kenal je semua tu. Tapi mungkin ada yang misunderstand. Mana saya punya kakak ni? Mana ada ni? Saya rasa kakak saya kena block korang. Malam. Kenapa pula? Kata pergi Pening. Cepat. Dah pergi ni lagi 40 minit. Tengah jam. Pergi Pening lepas tu balik. Terus. Hari ni pergi Pening, esok daripada Pening tu pergi Kedah. Ha, dengar tak? Pening. Lepas tu lagi gym. Gym pergi kat Pening lah. Malam lah pergi. Malam lagi. Pergi dengan peluh je. Peluh banyak sangat kat luar, panas. Tak lama lagi sabar lah. Ya. Azifah rasa moderator Azifah nak kekalkan yang masa first sekali. Apa dia? Bubble tea. Bubble tea tu dari saya tak famous lagi dia dah ada. So saya beli saya dia kot. Sebab baru je jadi nama-nama saya Malaysia. Tu kakak masuk live. Ayo kau. Betul. Sorry tau Kak Hana, bukan saya sengaja. Tapi tak apalah Tak perlu pun jadi manager saya. Moderator saya. Kenapa Awak Zaki? makan apa? Sorry lah, saya tengah pasal moderator. Oh ya, tak apa, tak apa. Mesti Zaki, dia masuk live saya tengah buat hal pasal moderator. Tak tahu. Tu Mama, Yeah. cakap dengan Mama tak? Aduh, Sebentar. laki ni. Allah, tengok dah sejuk dia. Oi, bahaya. Sebab tu lah dia kata I don't want. Okay, geraklah dulu. Bye. Lelok makan. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Okay, saya kembalilah. Mak saya. Aduh. Tak korang, biar je lah moderator tu dah lupakan. Azifah nak remove semua terus. Nak buat kakak Azifah je moderator. Dah tak perlu moderator tak apa lah.